Satu lagi resepi yang saya nak share dekat hampa, soft cookies sesuai untuk anak-anak. Semestinya kurang manis. Jom masuk dapur. Untuk hari ni kita punya soft cookies, kita guna butter daripada Farm Fresh. Buka je kan. Memang bau susu sedapnya. Buat untuk 2 adunan. Resepi CF bagi 1 adunan. Jangan risau. Resepi hampa follow je untuk 1 adunan. Nak buat 2 hampa kalikan. Cuma CF nak beritahu. Untuk butter daripada Farm Fresh ni, dia 200 gram tau. Jadi hampa jangan pandai-pandai duk campur dengan margarin. Kalau hampa campur dengan margarin biasa, saat lagi soft cookies hampa tak jadi ya. Jadi kalau hampa nak buat 2 adunan macam CF ni, yang lagi 50 gram, guna butter yang sama juga. Maksudnya beli 2 ketui lah. Kita masukkan butter yang kita dah cairkan tadi. Okay. Kalau ada orang tanya nak guna margarin boleh ke? Boleh. Tapi paling sedap butter lah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan brown sugar. CF buat yang versi kurang manis ya kawan-kawan. Kalau anda suka manis, lebihkan. Itu je. Tapi sebab kita kan guna coklat juga, nanti dia terlalu manis. Tak maulah macam tu no. Okay, kita kacau bagi dia sebati sahaja. Tak perlu sampai dia kembang. Kita masukkan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk CF buat 2 adunan ya. Lagi hampa akan confuse apa CF masuk telur 2, bukan telur 1 je ke? 1 adunan 1 sayang. Kan CF dah cakap CF buat 2 adunan jadi 2. Kacau sampai dia sebati sahaja. Tak perlu pukul kuat-kuat. Tak perlu guna tenaga yang banyak. Okey, bagi sekadar dia bercampur rata. Dah comel, dah segak macam tu, kita masukkan bismillah isen vanila. Okey, isen vanila. Kacau sikit lagi. Bagi dia sebati, tengok cantik color dia kan. Tu dia. Lepas tu kita akan masukkan tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan-lahan ya. Senang je resepi ni. Senang kan? Mudah. Masukkan tepung perlahan-lahan. Okey, hampa kaut-kaut je. Tepikan ni. Guna butter yang tak ada garam. Jadi kita masukkan sedikit garam untuk bagi dia rasa lemak-lemak. Saya pakai inilah tepung nak sendiri Blue Key ni. Yang ni sebab apa? CF punya soda tak ada. Tinggal baking powder je. Jadi CF kebetulan mujok lah memang beli stok apa nama tepung nak sendiri tu. Follow resepi, lepas tu letak je tepung gandum boleh. Kecuali sebab CF tak ada apa. Lah ni pun dah kurang juga makan tepung gandum. Kek pun sekali-sekala je buat kan. Okey. Sampai dia sebati sayangku. Jangan kuat-kuat. Ingat tu. Jangan kacau deras-deras. Okey. Perlahan-lahan je. Soft saja. Sampai dia bercampur. Sebab kita nak letak coklat chip. Jadi resepi CF ni memang tak letak gula putih. Kita pakai brown sugar sahaja. Dan kita dah ni versi kurang manis lah. Kalau anda macam CF tak suka makan manis, sesuai sangat buat biskut ni. Soft cookies ni buat bagi anak-anak makan sayangku. Kita buat kurang manis tak apa. Sihat. Untuk hari ni CF menggunakan coklat ketui. Hampa tahu coklat ketui? Macam kita kalau bahasa Inggeris dia panggil coklat bar. Dia macam ni lah coklat bar. Jadi bismillahirrahmanirrahim, masukkan coklat bar. Sebab apa saya dah kurangkan gula? Sebab coklat-coklat ni pun dah manis. Jadi dia akan balancekan rasa. Okey, seterusnya kita juga akan masukkan coklat chips. Yang coklat chips yang saya guna ni ada hak besar, ada hak kecil. Dia macam coklat ni lah. Betul tu. Campur-campur semua. Okey, jangan risau bila kita dah kurangkan gula perang tadi, insya-Allah rasa dia akan okey macam ni. Dia memang kena ada coklat lebih sikit. Baru dia. Saat lagi kita tengoklah keadaan dia. Lepas tu kita akan bentuk-bentukkan dia dan sejukkan dalam kulkas. Kulkas ataupun peti ais lah. Selama setengah jam. Okey. Jom kita bentuk dia macam ni. Kita simpan dalam chiller selama. Macam ni kita simpan dalam chiller 20 minit atau 10 minit pun boleh lah. Letak dalam freezer dan juga chiller sebab tak cukup tempat kan. Okey, jom kita bakar.
Kita dah masak, sudah dicuri satu. Okey, sedap sangat. Sekejap lagi kita akan makan dia, bagi dia sejuk sikit. Cecah dengan fresh milk. Tu dia. Comel sedap hampa, berbaloi-baloi buat sendiri. Dah lah mudah. Soft cookies homemade. Buka je aroma butter farm fresh tu, sedap sangat hampa. Serius, saya suka sangat aroma dan bau dia. Sangat best lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok tu. Kita punya cookies. Bismillahirrahmanirrahim. Celup. Celup penuh-penuh. Celup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling best. Si ada R&D. Dia kurangkan rasa gula. Dia sangat best. Bagi anda yang memang tak suka makan manis, sesuai sangat. Apa? Jangan lupa cuba. Nak buat pun mudah, confirm jadi. Anak-anak, daripada kita bagi jajan-jajan yang tak sihat, adalah lebih bagus kita bagi kat anak kita yang sihat macam ni. Jangan lupa buat soft cookies yang sedap ni. Jangan lupa